Okey, jom. Saya dah dapat barang. Hari ni saya akan berlakon sebagai seorang yang tak cukup duit. Kita tengok ada tak orang yang sudi bayarkan 2 minuman saya ni. Haus sangat-sangat pakcik. Orang Ipoh, kita mau tengok Ipoh Mali. Lu sombong ah. Allah. Assalamualaikum cik. Cik, minta maaf, apa saya tinggal wallet dalam kereta. Minta tolong bayar asal boleh? Saya bayar balik. Boleh tak? 2 hari je. Saya tinggal dalam kereta wallet. Boleh Boleh kan? Betul Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sorry. Aduh, Allah malu. Asal Ipoh juga? Oh ya ke? Allah, terima kasih banyak-banyak. Saya malu sangat ni. Terima kasih tolong saya. Tak apa, saya bayar cash. Puan, tak apa, saya bayar semua. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Nama saya Cikgu Syahri, saya seorang content creator. Saya daripada Kuala Lumpur. Saya nak tengok hari ni ada orang sanggup tolong saya tak? Kalau saya tak ada duit, saya nak beli ayam. Kan hari ni saya belanja rezeki. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak. Okey, clear. Saya ambil air saya boleh? Aduh. Haus sekarang kan. Aduh, daripada mana kak? Daripada Ipoh. Saya nak tanya sikit boleh tak? Kenapa tolong saya? Tak tahu memang masa sekali je lah. Memang macam kesian juga kan. Sepatutnya ambil satu bakul tadi. Tapi memandangkan puan tolong saya ni, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Ni hadiah saya bayar, no problem. Tapi ada satu hadiah lagi nak. Kat bawah je. Jom lah, ikut kejap. Boleh? Jom. Orang Ipoh ni baik-baik Terima kasih banyak-banyak. terima kasih belanja saya air kelapa. Selamat berkenalan. Puan, boleh saya dapat nama puan tak? Saya Zana. Puan Zana. Puan? Jaza. Puan Jaza. Tapi tadi yang kata boleh, yang mula-mula kata boleh tu adalah Puan Jaza. Saya tak rasa Puan agak takut tadi kan. Biasalah kan, tiba-tiba ada beruang kat ni adalah rezeki Puan. Dia hari Jumaat. Ikhlas daripada saya. Cuma saya minta satu je. Jaga elok-elok. Sebab bukan murah. Ini rezeki Puan di hari Jumaat. Jaga dengan nyawa Puan sendiri. Ini adalah penghargaan hadiah saya kepada Puan. Ambillah, Puan deserve sebab Puan buat kebaikan terhadap saya. Puan cakap ya tadi. Dikala Puan boleh cakap tidak. Ini adalah berlian 5 karat. 5 karat moissanite diamond. Saya bagi pada Puan. Ambil, jaga elok-elok. Kenapa? Tak apa. Jangan malu. Rezeki nampak? Allah atur hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Happy tak? Alhamdulillah. Saya pun macam mana cakap tadi takut-takut juga. Saya duk fikir macam ada ke orang nak tolong kan tak pasal-pasal kena escort dengan guard keluar pula kan. Tapi tak apalah, kita cuba juga. Tapi Alhamdulillah Puan cakap ya boleh. So Puan, saya ucap tahniah pada Puan. Thank you. Dan teruskan berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita buat baik ni kita tak harap apa-apa pun kan. Allah yang balas. Tapi hari ni rezeki lah. Yeay, okey.